Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan ketahui olehmu, saudara, kata Asy-Syekhul Muallif Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Dan ketahui olehmu, mulai di sini muallif nak menyatakan hakikat harta itu bukanlah semata-mata harta itu dicela semata-mata dan bukan juga dipuji semata-mata. Dan secara umum begitulah, setiap apa saja kejadian Allah Subhanahu wa taala itu ada padanya kebaikan jika kita guna kena pada tempat, dan juga ada padanya kecelaan kekejian sekira kita guna tak kena pada tempat. Atau siapa yang ada qadi qasia dah, tu di kita gunalah. Sabit itulah kalau kita guna semata tabiat tu ke perangai kita. Kalau perangai hak kasar, perangai slow, lalu tu Allah Ta'ala pilih untuk mengajar ke perangai kita, tikah laku kita. Allah pilihnya manusia supaya kita juga jadi rasul. Kalau tidak manusia susah sekali. Malaikat je bahasa tak makan, tak minum, tak tidur dah kita kan. Tetap manusia juga, dia sejenis dengan kita manusia. Nah, lagi pula Tuhan pilih tu yang ada jadi rasul, tengok tak pandai menulis, tak pandai baca, tetapi akhlak amanah
dari segi cakap benar walaupun sepatah kata tak ada bohong. Nah, tu hak pilih untuk nak jadi contoh teladan tu bukan main tu. Supaya kita tu tiru dan ikut akhlak dan perangai mereka. Pas setiap segi tu cara ibadat kena Tuhan, cara sembah menyembah ada kaifiat cara dia. Nah, cara kita menahan daripada patai larang pun ia ajar cara. Lepas tu dari segi pemimpin, pemerintah umat, pemerintah anak buah, anak rakyat, dia tunjuk ajar belaka. Allah, masya-Allah lah. Dia dia. Lepas tu dari segi akhlak, kalau sifat temo'on lobo, gapo hak perlu dia lobo, dia ajar belaka. Apabila harta, bila milik harta, lagu mana cara? Lalu itulah tubik di sini satu tajuk. Tajuknya kalau hak Arab gak dia panggil nak menyatakan haqiqatil mal, hakikat yang sebenar harta, min haitsu zammu wal madhu, dari segi dicela ataupun dipuji. Baik, lalu kata muallif kita, dan ketahui olehmu hai orang yang ampunya akal. Kita pergi pada mukhatab sesuai dengan munasabah. Ketahui olehmu maknanya hai orang yang punya akal, ayyuhal kamil, ayyuhal aqilu, bahwasanya harta itu tiada dicelakan akan dia semata-mata, bukan telat. Harap mutlakan, bukanlah dicela semata-mata. Kita tak semata tak kena. Dan bahkan yakni harta yang dicela itu ialah harta yang melalaikan, yakni melalai akan ampunya harta tu, melalai daripada ibadat. Ini ibadat perhamba diri kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala jadi kita manusia jenis manusia dengan jenis jin ni, hikmatnya beribadat. Kata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku menjadikan jin dan tidak aku menjadikan manusia, dua jenis jin manusia ni, malaikat bahawa beribadat mereka itu akan aku. Maka ibadat tu apa arti? Ibadat rendah diri, dan memperhamba. Kerana ibadat daripada ibadat panggil abdu. Tak kita ni hamba kan ni, sebab kita letak nama, kita sandar pada nama Tuhan. Sebab dia tak boleh nak abdu kepada bukan Tuhan. Orang jahiliah tak apa, dia kufur Abdul Uzza. Uzza tu beralah besar. Abdul Manat. Tu orang jahiliyah. Kita kena abdu kepada Tuhan. Salah satu daripada nama Tuhan Rahman Rahim, kita Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nama Tuhan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Hakim, Abdul Halim, kan nama dia saja tu. Jadi kita retilah bahawa kita ni sifat kita ibadah, ubudiyah, sifat kehambaan. Sebab tu wajib atas kita kena kenal diri tu. Kenal diri kata kita ni hamba. Bila hamba mesti kena tunjuklah perhambaan kepada Tuhan. Itu tu ibadah. Ibadah. Mengabdi, kecak dapur, mengabdi diri kepada Tuhan. Sabit kita kenal kata kita hamba. Hamba bagi siapa? Hamba bagi Tuhan yang mempunyai sekalian alam. Lalu itulah bila kita kenal diri kita ni hamba, Tuhan perintahkan kita patut kita kenal kata kita hamba. Supaya kita pergi semak jadi koli kan, kita patuhlah pada tokai, tak itu kan? Patut tokai sendiri kita patuh, budak tokai apa kita patuh. Dia letak di bawah dia ni tua hak besar. Apa ada gapo mu kena dengar dia ni.
Itulah Tuhan tu sebagai Tuhan, payah letak rasul dia sebagai utusan dia. Sabit tu deraka ke rasul, deraka ke Allah tu. Nampak tak? Kita ikut rasul, ikut Allah tu. Pasal dia rasul dia latih. Demikianlah. Bila kita kata kita taat kepada tua hak besar, payah ada budak dia suruh patuh situ, kita patuh. Kata patuh situ dalam arti tak patuh tempat, tak patuh ke Tuhan sendiri. Maka di antaranya setengah pada kuliah ya aneh wajib kita jaga ke apa? Harta. Lalulah dia kata di sini hakikat harta itu bukanlah dicela semata-mata itu. Bahkan yang dicela ni harta yang dicela itu ialah harta yang melalaikan akan ampunyonya, melalai daripada ibadah, daripada perhamba diri kepada Tuhan. Hak tu hak dicela. Adapun harta yang menolong atas ibadah, dalam kedih ada pun harta yang menolong ia akan ampunnya tu menolong atas ibadat kepada Allah. Hak tu maka iaitu dipuji. Dipujinya akan dia oleh syarak. Tengok kita ni, kita kata kita nak semaya, antara lain kena menutup aurah ke syarak. Apa nak tutup dengan apa? Kena ada pakaian, tu sakut dengan harta. Lepas tu pula itu sekadar nak sah memadai kita orang lelaki. Antara pusat ada lutut, tapi orang punya maruah tak cukup sekadar tu. Pakai baju. Kan? Untuk nak hias pula dah, kita nak mengadap orang besar lagi kita pakai yang hias. Apalagi pula dia panggil apa dia? Uniform lah. Orang jadi kelas ni kena pakai uniform lagu ni. Pas semua tak sakut dengan harta. Sakut harta. Sebab tu kita nak ibadat pada Allah, suruh kita pakai apa yang pakai sesuai dengan sembah Allah. Sesuai ke tak pakai baju kangok dah belakang? Tak itu kan? Nak kita bak sesuai, bukan bak tak sah suku. Tak itu kan? Bak sah tu sikit sangat ya. Kita orang lelaki nutup antara pusat dan lutut sah dah. Tapi kalau kita nak mengadap ke besar tu tak gilah dengan baju buruk dah. Tu dia lain pada orang fakir, tak kira lah dia orang susah. Kita orang ada. Ni betul ni. Nak pergi makan pulut jangok je nak mayat. Tak baju dalam. Dia nak pergi lain pas suluh. Nak turun gitu. Suluh menyuluh turun dah naik lagi pun tak kena lagi menyuluh semula. Tengok, tapi biar nak semaya tak apa, sah ke tak ada, tak sah yang dia tanyalah tu. Selas pengesah dah itu tak ada apa. Piyah-piyah pun tak akal, walaupun sah dah itu kan. Baju-baju tak akal. Beradab ke tak kita cara sembah ke Tuhan. Kurang beradab. Tu memang sunat tu, sunat ni kan. Tu tak sakut dengan harta tu. Iya, gak harta tu dipuji. Itu dia. Dalil selalu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salihu lil mar'is salihi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari, tapi bukanlah kitab sahih dia, dalam kitab Al-Mufradil Adab. Artinya sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Yang baik yang sakut lah. Bila orang tu baik, apa dia milik dia jadi baik. Tu. Mana kata perkataan ni'ma, sebaik-baik. Ini panggil perkataan terpuji sekali. Sebaik-baik harta yang baik. Soleh itu baik ke? Soleh arti baik. As-salih yang baik. Lepas tu mari ni'mal malus salihu. Sebaik-baik suatu harta yang baik itu
lil mar'is salihi, bagi seorang yang baik. Apa yang orang soleh, kita ambil arak capur sedap, orang soleh. Ada tak? Apa yang soleh, yang baik. Maka ulama memberi takrif. Apa orang soleh? Iaitu al-qaimu bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Itu nak panggil orang soleh. Orang yang menunaikan segala hak Allah dan tunai segala hak hamba-Nya, hak hamba Allah. Nak semak masalah solat tu pun berat dah tu. Nak siapa mentabak tu dah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang nabi-nabi, bawah pada orang nabi orang siddiqin, bawah pada siddiqin syuhada, bawah pada syuhada salihin. Sedekah atas semua tu solat belaka, nabi tak ada tak solat. Nah, ya payata min antibil am alal khas. Mana? Nabi maksudnya kata salihin, orang syuhada, orang siddiqin maksudnya salihin. Tapi mai sebut suku salihin kerana ada lagi orang soleh hak tak ada siapa syahadah, hak tak ada mati syahadah, dan juga tak siapa kelas siddiqin, tak siapa kelas nabi-nabi. Iaitu siapa dia? Paling kurangnya iaitu orang al-qaimina bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang menunaikan segala hak Allah dan segala hak hamba Allah. Nak jadi rasulullah tu pun berat juga dah. Mereka tak nama apa. Nama solah tu apa mati. Kalau perempuan salihah. Ada nama tu bagus dah tu. Nah, tu panggil orang soleh. Tu mentabak dia tu. Adalah kita orang biasa, mudah-mudahan kita boleh masuk dalam tu. Waktu kita dah baca Fatihah, dah berdoa tu dah ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kami jalan yang betul. Lepas kita dapat tunjuk dah, mana Kau menetapkanlah kami ke atas jalan yang betul itu. Mana jalan betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitulah jalan bagi orang yang telah Kau kurnia ke atas mereka. Siapa allazina an'amta 'alaihim? Itulah ayat lain mari. Minan nabiyyina, tu allazina an'amta 'alaihim. Kita minta Tuhan jadi kita masuk dalam jalan ni allazina an'amta 'alaihim. Siapa allazina an'amta 'alaihim? Minan nabiyyin, puak nabi-nabi. Bagi kita bagi nabi. Kena sikit. Siddiqin was-siddiqin, kelas orang Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq tak ada kelas tu. Apa dia? Syuhada. Apa kelas Sayyidina Umar kata? Syuhada tu Utsman, Ali, mereka itu mati syahid semua tu. Syuhada. Endah lagi pada tu was-salihin. Pas kita ni tak ada berlaku dalam tu. Mudah-mudahan kita boleh sekali dengan mereka. Tu dia. Kita tak ada kelas tu, tapi kita boleh duduk situ. Dan kita jadi budak dia, boleh duduk foto lah kita kan. Paling ke budak ke Demak ke dia, boleh sekali. Itulah tengok contoh-contoh atas dunia. Dia mau jadi orang besar, dia mau jadi orang tinggi pangkat, tapi kita tak ada apa-apa kelas tak ada, tapi dia orang besar panggil kita jadi budak dia. Sekali dengan dia. Tak itu kan? Dia panggil makan, kita makan sekali dengan dia. Tu. Ni pun kita boleh duduk situ. Itulah mana siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hak sepaknya selain daripada jalan al-maghdubi 'alaihim. Al-yahud, ad-dallin, ayat sesat, Nasara dan lain. Kan? Mari sini bila begitu, bila orang yang soleh, harta yang dia miliki pun jadi soleh. Yang jatuh no. Baik. Tu dalil menunjukkan bahawa harta bukan dicela semata-mata. Hadis yang kedua, dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirati. Hadis ni di segi ulama hadis ada berbicara sikitlah. Kata setengahnya ini adalah
daripada perkataan kalam Nabi Isa alaihissalam. Ulama hadis kata dia tak dapat hadis marfu'. Tapi dari segi makna sahih. Dia ada sikit orang mengaji dalam keadaan ilmu hadis, lafaz susun balah ning ni. Lafaz ni adakah sah mari daripada lafaz Nabi dia mau periksa lah. Sallallahu alaihi wasallam dia mau periksa, para ulama hadis periksa. Oh tak dapat lafaz lagu ni. Dia katalah lam ajid lahu. Aku tak dapat ni. Lam aqif alaihi. Seperti Imam As-Sakhawi ya tadi ni lam aqif alaihi. Tak dapat dia. Tapi dari segi makna sah, makna sahih sekali. Apa dia makna dia? Ad-dunya, artinya dunia itu ialah tempat bertanam bagi akhirat. Sah tak makna? Ia dunia ini tempat cocok tanam bagi akhirat. Pak kalau orang tak pegang dengan akhirat, dah itu kan? Tak ada akhirat. Dia kita orang mukmin percaya kita ni ada akhirat. Dalam rukun iman yang kelima bukan? Kita beriman percaya dengan Allah, percaya dengan segala kitab Allah, segala rasul, segala malaikat, dan beriman percaya dengan hari akhirat. Siapa panggil apa hari akhirat? Orang panggil lukna, dunia depan. Kalau terjemah betul-betul. Ada lagi nama lain? Poralo. Itu maknanya sekali-sekala panggil poralo, sekali-sekala panggil lukna. Tu mana dunia masa depan. Panggil dunia juga dah. Adalah apa hadis kena panggil akhir. Karena akhir bukan al-yaumul akhir. Hari yang akhir. Apa hari akhir? Ayallazi la laila lahu. Hari yang tidak ada malam dah. Tidak malam. Kalau ni duk siang, malam duk gila pasal matahari tak ada. Ngikut jalan matahari, right? Panggil malam. Bila keluar, panggil siang. Bila akhir esok matahari ke apa dibinasa habis dah. Kan? Cerah. Bukan cerah dengan cahaya matahari. Cerah dengan nur. Di sana cerah dengan nur arah. Maka nur tu nak cerah ya hubung dengan nur kita ni. Nur apa di kita? Nur apa? Nur apa di kita ni? Cahaya apa kita ni? Cahaya iman. Hak ni hubungi dengan cahaya nur. Tak dunia ni duduk sekali tak kira lah mukmin tak mukmin pun duk pakai matahari je lah. Right, dia pakai malam ramai-ramai. Sama-sama gelap. Bila terbit matahari siap lah tu. Tapi bila akhirat esok, apa cahaya matahari tidak ada. Bulan pun tidak ada. Bintang mana tidak ada. Hanya cahaya aras. Maka cahaya berhubungan cahaya. Kita cahaya iman. Masya Allah. Itu terusan. Orang tak ada cahaya iman, tak berhubung dengan cahaya ni. Kan? Na'udzubillah min zalik. Inilah nasib baik. Maka bila kita percaya dah akhirat yang hari akhir ada, maka untuk nak apa dia nak terima balas hari akhir, sini dak cocok tanah sini, tu mazra'ah. Tempat cocok tanah. Ladang dia panggil. Dunia ni lah panggil tempat perhomoan pun panggil. Tempat bertanam bagi akhirat. Sebab kita mengaku ada akhirat, sebab itulah kita rebut sini. Tu dia. Tu kamaja di sini kita ambil perkataan Imam Ghazali rahimahullah taala, kita terjemah ambil daripada kitab dia Al-Arba'in fi Usuluddin. Kita ambil maksud begini. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dia kata, dan bagaimanakah adalah harta itu dicela semata-mata? Dia kata, padahal walhal hamba itu yang sedang musafir. Kayak kita di dalam musafir kan ni. Tapi kita tak terasa. Kalau tak fikir kira tak terasa. Mungkin tak ada ke mana-mana. Duduk mana ni? Nak ke mana? Tak ada ke mana hari ni. Tak ada rasa musafir dah.
Kalau nak pergi ke Mekah, kalau nak pergi mana, berasa dalam musafir. Tapi hakikat ya sebenar kita duduk ni dalam musafir. Sebab dia kita tak boleh lalai tu kerana kita duduk dalam musafir. Duduk dalam musafir. Maka sebab tu nak hidup hukum atas kata harta semata-mata tu nak hukum dengan kata dicela tak boleh. Sebab apa? Bagaimana nak kata harta itu dicela sedangkan kita ni duduk di dalam musafir. Kata dengan ibarat Imam Ghazali kata wa kaifa yakunu mazmuman mutlaqan wal 'abdu musafirun ila Allah. Kita duduk dalam perjalanan ni. Kamlang เดินทางทางไกล pula tu dah. Tapi sebenarnya tak jauh pasal duduk depan. Itu wad dunya manzilum min manazili safarihi kata dia. Dan dunia tu ialah satu tempat perhentian ataupun dengan kata lain tempat persinggahan. Seperti musafir berada minyak tu setari. Dia panggil manzil. Apabila berada setari siapa nak turun tu? Pada lah nak turun, siapa nak turun ada nak buat air nak apa. Masa tu 15 minit. Masalah 20 minit. Nak beli apa, nak buat air nak apa, turun sebentar. Jadi dunia ni merupakan manzilum min manazil. Bukan tempat sudah. Kita orang musafir betul kadang-kadang bagi masa tu jangan lebih 20 minit lebih tinggal. Ugut itulah tak tinggal. Tak hari lagi bakal tak turun ni. Masing-masing jangan lebih 20 minit. Kita nak pergi jauh lagi ni. Pada setengahnya waktu terlupa pergi duduk ke datai, ke kafe. Kalik kena pergi duduk turun. Nak usah turun. Temugu situ kat weh. Dia mahalo. Ni sama saya. Memang tak segi nak pergi. Partner ke nak tinggal. Gaduh. Nah itu kan. Ni macam ibarat kita duduk dan ni terlupa kata tu nak pergi ke akhirat. Galik lawi dengan itu dan ini siapa semaya bedak. Tu panggil lalai. Tu harta yang melalai maksudnya. Tengok molek dia. Dia ucap dia. Dia kata wa badanuhu markabuhu. Badan kita ibarat macam kenderaan. Dunia sebagai satu tempat perhatian persinggahan dalam perjalanan. Dan tubuh kita ni kenaikan ibaratnya. Wala yumkinuhu safaru illa bihi. Kita nak musafir tak boleh tak ada kenderaan. Maka badan kita apa yang mengendera siapa? Roh. Tu apa yang kenal diri tu. Tiada mungkin akannya oleh safar perjalanan melainkan hanya dengan dia. Dan wala yabqal badanu illa bimat'ami wa malbas katanya. Tak mungkin apa dia tiada sampai kepada keduanya itu melainkan dengan harta. Kata dia panggil wasilah. Al wasail hukmul maqasid. Pada tu kita nak mari sini. Nak mari kan ni senang kalau dulu Allah nak tubik jalan ni kawan ni. Pani ada nukuk tantu kok ana mari dah. Lepas tu sudah klik pula tak senang lah ni. Kalau tidak nak hati nak mari tapi nak pergi lagu mana. Ngap jalan tak ikat. Tapi ada kenderaan kan dia gimana. Ni harta ni baik. Jadi wasilah. Ya Allah Taala kata wa batahu ilaihil wasilata. Mututuklah jalan sebab boleh musafah pada Allah Taala. Ni kita kereta kita, motor kita, bersikap Singapura dah umumnya kenderaan lah. Ini panggil wasilah untuk kita sampai. Itu dia. Pergi masjid pun senang perung pergi. Komak dah lagi. Komak dah jujur-jujur tak apa ada motor. Itu kan. Dia nak ayat katanya jangan kata harta itu celah semata-mata. Tidak. Hak tu di atas guna pakai kita lah katanya. Lakin tetapi kata dia man fahima faidatal mal wa alima annahu alatu alfid dabbah li sulukit tariq lam yu'arij alai. Tetapi siapa yang faham dan mengerti akan faedah harta dan tahu ia ke bahawasanya harta itu ialah alat upaya benata jadi kenera kita
sabit kita ngaji hukum syariah, ngaji fiqh, kod mai. Tengok kita orang musafir. Faham dalam musafir kita berjalan jauh, tas kereta kita bawa lebih berapa galon air. Bawa beberapa galon air. Untuk apa air kita bawa ni? Untuk minum. Minum ke kita. Berapa orang rombongan kita. Dan kalau zaman kena air benatar juga nak minum air. Kalau kereta ni pun ada juga nak makan air, nak tambah. Kereta bocor tambah air. Jadi perlu pada air. Jadi bila siapa di tengah jalan, waktu masuk, setelahnya wuduk tak ada. Air ada, tapi air untuk minum ni, untuk minum. Minum kita dan minum benatar kalau kena air benatar. Jadi kalau kita ambil wuduk, air ni habis. Lalu katalah kita minum belakang dah lebih lagi, lebih pun nak jalan jauh lagi ke depan dah air ni. Maka syarat bila air tak ada. Masya-Allah. Zuhir air ada, tapi syarat bila tak ada air. Bila tak ada air, bolehlah tayammum. Kan? Tu syarat kira ni. Syarat kira ni. Apa yang katanya menghargai kita takut berlaku kelaparan dahaga itu ini. Jangan ambil sedekah nu ibadat nu. Ambil wuduk ibadat. Tapi salah ibadah tu menuju ke Allah je. Allah Ta'ala jaga kita. Dah Allah Ta'ala tak ada tekan paksa lagu tu. Takut jadi rusak mu taruh awak minum. Lepas tu tayammum lah tayammum. Masya-Allah kan. Ni kita boleh renung. Allah ni Allah saya ke hamba-Nya. Tapi kita dah kelipas apa tak maya. Itulah Allah. Tu kita bila kita fikir kita berasa sedih sebab atas tikah laku kita dulu deh. Tapi tak apalah Tuhan pemaaf. Allahumma innaka afuun. Nabi ajar doa lagu tu sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah tu. Walaupun ajar tu ketika Lailatul Qadar, tapi kita dijadikan doa tu. Ya Allah, Engkau ni pemaaf. Kita suka sangat doa tu. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguh Engkau ni Engkau pemaaf. Nama dia Afu, kita boleh letak nama Abdul Afu, tapi jarang kalau letak Abdul Afu dah. Kalau letaknya atau pelat Abdul Ghafur ada, Abdul Afu jarang. Engkau ni ialah yang sangat pemaaf. Lagi pula tuhibbul afwa. Bukan kata dia bersifat dengan pemaaf saja tak. Dia suka memaaf. Kalau dia suka maaf, enggak ada salah dia suka maaf. Baru kita minta fa'fu anni. Kalau irama fa'fu anna. Maka maaflah Tuhan dari kami. Enggak lepas-lepas dah. Pak Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam sujud dia. Dalam sujud dia berdoa. Allahumma ufil li zambi kullahu. Ya Allah, apalah bagi aku kesalahan aku semua. Diqahu wa jillahu. Hak kecilnya salah kecil, salah besar. Wa awwalahu wa akhirahu, salah hak dulu, salah hak dia. Allah wa alaniyatahu wa sirrahu, salah bahasa nyata, salah bahasa sulit sembunyi, mu apa semualah. Walhana bi mana dosa. Begitu mo dia minta habis. Dosa semua. Anak ajar kita umat. Pas kita berasa tak ada salah, berat kita. Dia berasa gitu. Tu dia. Itulah ni tunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pilihan Allah Taala untuk menjadi contoh guru mengajar semua umat. Tu kata nasib baik orang boleh turut dia, paling kurang asas beriman dengan dia. Mudah-mudahan kita ni orang beriman dan kita tidak ada syak dan ragu. Dan kita nak jagakan kekuatan iman kita itulah dengan kita melalui belajar, berfikir, beramal, sekadar mampu kan. Baik. Itu di antara Imam Ghazali tentang nak menegakkan bahawa harta adalah kebajikan jika kita guna. Sudah masuk ke kalam muallif. Maknanya sungguh pun adalah perkara itu seperti begitu, tetapi ada tapi nak menolak tawahum. Kalau orang mengaji kaedah dia panggil tetapi, kalau siapa panggil apa tetapi.
Tewa. Tu. Jadi kaedah tetapi mana nak menolak tawahum. Dah ada cakap hak dulu dia ada umum. Mana? Dah katanya harta ni yang baik. Bukan dicela semata-mata, ada dipuji, ada dicela. Sungguh pun begitu, tetapi ada tapi sikit tu, nak menolak wahai sikit tu. Kalau ngaji kaedah dia panggil lakin harah istidrak. Walakin lil istidraki, mana istidrak apa? Ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawahhamu thubutuhu aw nafyuh. Ngaji kaedah. Sungguh pun begitu maknanya, tetapi tiada saya gia. Tak sepatut membanyakkan akan dia. Bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Pas sekadar dia tak serupa orang. Koda, pas koda tu banyak anak nak royak talih aku koda. Orang ni perlu pada banyak. Orang ni kerja dia tu banyak di bawah dia, tak anak buah dia tu ramai je kena pakai banyak. Tak samalah, tak sama koda ni. Gitu. Tengok kalau jadi pemimpin kena pakai banyak. Nah itu kan. Kalau tak tubuh sorang. Kadangnya ni cukup dah. Dah ada dua, perlu banyak gitulah. Cuma walau bagaimanapun, tetapi tiada saya gia membanyakkan akan dia. Bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Kalau nak panggil apa dari selain kita panggil, yang dikata kepadanya qanaah. Qanaah hak lawan dengan tomok ni. Tomok tu dicela, qanaah dipuji. Rasa memada dengan apa yang ada. Kalau kelima hak raja panggil apa? Popiang. Tu qanaah. Ya, satu sifat terpuji bagi hati seseorang, dia panggil qanaah, rasa genak. Orang Melayu kata-kata genak dia lah tu. Ada setengah orang tak faham sebut genak. Aku makan nasi tak genak. Gapo mu kata, dia tak reti genak. Walau kelima Arab tu genak. Tak genak, tak cukup, main po. Tu tak genak. Tu sifat terpuji dia panggil qanaah. Sebab apa tu boleh kata saya dia dah utama begitu? Ambil sini. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dengan sebenarnya berbunyinya begini. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Ya berdoa lah tu. Ini kafa dekat dengan luar sialah po. Nah. Artinya, hai Allah, ya Allah, ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya. Katanya, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad. Maksudnya dialah yang sebut nama. Menjadikanlah keluarga Muhammad ni, rezeki keluarga Muhammad ni, maksud dialah Nabi SAW, menjadikan barang yang tiada ia berlebih-lebih daripada memadai. Ya tengok. Dia minta lah tu. Jadi sederhanalah maksudnya. Sederhana maksudnya gitu. Yang tiada ia berlebih-lebih daripada memadai itu panggil kafafan. Nanda hak lima popi yang tu dah. Ya tenang di situ. Pas kalau katanya perlu pada banyak, mana pun kita cukup berapa. Tengok supaya dia buat agar perbelanjaan kan, apa dia panggil ngut. Kan? Ngut. Dia kata dalam daerah ni berapa ngut nawakah. Dia duk kira agak duk bahagia dia tahu dah. Orang menega dia tahu lah tu. Maka dia duk kira hatu banci dia kira. Kapung ni penduduk banyak ni, kapung belah ni dah terbukit ke pasal benar ke pasal apa, ngutnya hak pada nyak ni. Lepas tu hak tak ada tu,
Tak tahulah itu kami. Tu. Dia keluar mari tu banyak ni. Pandai guna pandai. Kalau lagi pandai jimat lebih lagi. Gitu tak? Kalau lagi pandai jimat lebih lagi. Supaya kita misal gini lah, kita nak banding koho-koho. Kita punya beberapa orang anak. Kita orang tua ni. Jika kita dah jadi anak, kita tak nak erti mana masalah ni. Bukan nanti ambil ayah nak duit. Tu ya kita itu ya. Ya tak kan? Tapi bila kita jadi orang tua punya anak, kita pandai timbang dah lah. Anak seorang ni patut anak ni. Kadang dia minta 100, buat apa weh 100. Dia dah tak patut dengan 100 ni. 50 tinggi dengan dia tu. Seorang ni dia minta 100, cukup ke 100. Kita beri 100 lebih. Dia pandai tilik ke kita tu. Patut dengan siapa anak tak dia deki hok nu 100, bo 50 je. Lalu tu nak tilik pada adik saksama, beri 100 belaka supaya tak berdakwa. Pak kita pesan. Tu ayah lebih dah ni. Untuk hari ni lebih dah ni. Tapi dia guna tak pandai tak cukup. Sepagi lebih straight. Tapi hak nu tengok nu lebih lagi 30 lagi. Boleh capur dengan esok pula lebih pula dia boleh sipai suku. Hak pandai guna pandai jimat. Hak pandai perhabisnya Allah. Tak sepagi lebih. Petang tak pula. Ini perangai PA lah ni dia panggil. Tak pandai mengijah. Begitulah. Tu bandingnya. Tu pasal popiah tengoklah tu. Agar-agar tu baik enggutnya di sini cukup banyak ni cukup. Malaikat yang tiba-tiba ngah tak ada arah berlaku kemalangnya berlaku cara besar-besar. Ya ada sedia untuk pula. Kan? Tu nak bandingnya. Sebab itu kalau orang jiwa beriman sungguh, dia duduk di medan mana pun selamat. Jadi pemimpin selamat. Anak buah pun jadi tupai selamat. Seronok doa pula masya-Allah kan. Tapi cuba guna tak cukup Allah letih lah. Hati apa tak nak kena nafsu kita tu. Masya-Allah. Tengok dia ajar kepada kita, dia berdoa lah untuk keluarga Muhammad. Sekadar cukup. Masya-Allah. Kemudian kata muallif kita, bahkan sekadar hajat sahaja. Makna doa dia tu. Kata muallif, menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis dia doa saat ni, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Dalam hadis ni selain pada amal dia minta belah tu jadi pengajaran pula. Lalu katanya menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis doa dia tu menunjuk kepada bahawasanya tiada saya gia bagi mereka yang berakal, yakni akal sebagai akal yang sempurna lah. Sebab berakal semua dia tak gila. Semua berakal, tak maya pun berakal. Tak itu kan? Tapi akal maksudnya akal yang sempurna. Sebagai akal yang sempurna maksudnya. Saya gia ke apa? Tiada saya gia bagi mereka yang berakal sebagai akal yang sempurna. Tak saya gia oleh bahawa penat pada menuntut, yakni dan mencarikan akal yang lebih daripada qada hajat. Ya penat sungguh, letih bahasa badan kita, roh bahasa letih. Tak cukup ni, tak roh bahasa letih weh. Letih. Dia tengok sini, dia boleh puasa. Orang dia tak biasa puasa. Allah. Dia beli lah betul tu apa bawa gini. Kelik mai pak makan lewat 3 mulut Kan weh tak akal. Tak gak weh. Tak letih. Letih katanya. Turut kelobo turut hak tu nak, hak ni nak. Nah, tu dia. Masya-Allah. Hari kita kenallah diri kita, di samping kita ada perhati diri kita. Oh sungguh weh diri aku lobo tu belah tu. Hak cukup bila tak cukup, biar guna sungguh tak habis pun. Tahu bazir salahnya gitu. Nak beri kat orang saya. Allah. Nafsu kita ni belah tu lah sebelum pada sapa kepada tahap. Tapi walau bagaimanapun Allah yang Maha Kuasa.
Nah, beri taufik kepada hamba mana yang dia khandaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dia kata, sesungguhnya Muhammad mu sekadar menyapa ya. Mu tak kuasa nak tarik orang beriman turut mu tak kuasa. Tengok orang mu kasih sekali siapa? Pak nakal mu iaitu Abu Talib, orang buat jasa baik ke mu tu. Duk kawan mu masa dia ada orang nak penyakit dia tak boleh ke mu kerana ada Abu Talib. Orang hera ke Abu Talib, orang tua ke Abu Talib. Nah, walaupun duk gerai sakit hati nak marah ke Muhammad, tapi tak boleh Abu Talib tak ada. Tengok upacara perkahwinan dia dengan Khadijah, upacara Abu Talib. Kan? Bela ke Nabi SAW lebih pada kasih ke anak sendiri Abu Talib. Anak nakal dengan anak sendiri lebih kasih ke anak nakal Abu Talib. Tapi sayanya mati dengan tak terima kelima. Tengok. Nah, siapa dia kata aku tak tinggallah agama untuk nenek hak asal. Cuma mu bawa tu sebenar. Tapi aku tak boleh nak tinggal hak asal. Sebab apa? Sebab kalau aku tinggal hak asal jadi tak boleh jadi satu keaiban kerana perjanjian. Perjanjiannya besar ke? Yang berjanji buat abu-abu dalam Mekah ni berjanji tak tinggal agama hak asal. Daripada jahiliyah turun-menurun lagi. Dia tak tinggal. Tapi hak mu buat Muhammad comel. Tapi tak apalah, selagi aku ada, aku akan kawal mu. Mu nak berjalan tugas, mu berjalan. Aku akan tak biarkan. Tengok baik Pak nakal. Tapi dia tak terima kerana perjanjian dia tak akan ubah. Masya-Allah kan? Masya-Allah tu lah bila dia mati tu Nabi dia menengung sallallahu alaihi wasallam. Ingat saya budi jasa dia baik. Nengung. Allah Taala hiburkan dia. Innaka sesungguhnya kau hai Muhammad la tahdi man ahbabta. Engkau tak boleh beri hidayah ni, engkau tak kuasa beri taufik taat kepada seseorang yang kau kasih seperti apa nak kau. Walakinnallaha yahdi. Dan tetapi Allah hidayah beri taufik akan man yasha, siapa dia kena. Nabi pun tak ada apa, tahu dah lah. Tengoklah. Ini jadi contoh kepada kita. Walau daging darah Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam, tapi Tuhan tak taufik tengok, tak boleh beriman juga. Sebab kita ni ke Allah turun-menurun jauh 1400 lebih jauh pada dia kan. Apa pula tak ada bertali lah kita katakan kita ni turunnya mana pun tak tahu kita ni dah. Tapi masya-Allah Tuhan taufik boleh beriman. Ai nasib baik. Itulah syukur kita. Nah, tu dia katanya apalagi dia kata saat ni bahawa penat tak saya gialah, bahawa penat pada menuntut yakni dan mencarikan akan yang lebih daripada qadahja, sebab kerana tiada ada kebaikan padanya, arti pada menuntutnya itu. Tapi kebanyakan kita ambil tu dah, tengok dia kerja buat, dia cadar niat baik dia tu. Kalau dia mati nak ada peninggalan. Maka panggil kalau kita mati tak ada, kita tinggal khair kepada orang belakang. Sebab dia kata in taraka khairanil wasiyatu. Nah, maknanya kalau dulu seorang mati meninggal harta nak boleh kepada keluarga, nak boleh kepada anak isteri, dia kena wasiat, kena pesan dulu. Kalau tak pesan tak boleh. Tu dia. Lepas tu bahawa belakang ni tak payah bila turun ayat cakap pesaka, tidak ada wasiat bagi waris. Seorang mati meninggal isterinya, isteri kena boleh. Begitu sebaliknya seorang mati meninggal suaminya, suami kena boleh. Tak ada orang mendinihkan dia tak mendinihkan orang. Selama tidak ada manak lah. Kalau ada manak tak boleh lah nak bunuh. Isteri upah orang bunuh suami. Tu tak boleh manak. Alah kasaka tu. Itulah. Jadi Tuhan panggil dalam Quran khairan, tinggal khairan. Apa khairan? Asal mana tinggal kebaikan. Apa tu khairan tu? Harta.
itulah menunjukkan bahawa kita proses. Jadi kau kebaikanlah kita. Kalau tak proses ke, jadi kau nu as-suja'ul aqra. Kita tak keluar zakat ke, akhirat esok dalam hadis sebut akan dijadikan ular yang kepalanya botak. Ya apa kepala botak? Ya bisa dia dah kuat ular tu. Akan belik, akan paguk tuan. Dengan harta dijadikan ular. Tu dia panggil tu hak jika kita guna tak kena caranya. Tu perlu kita ingat. Adapun yang lebih daripada qadar memadai, apa dia ni? Tetapi qadar yang dipuji tu ialah qadar yang kuat ia. Seorang tu pada mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Tengok nak pergi ke Mekah, nak pergi mana tak ada harta. Kan? Bahkan tak masuk dalam manis tata'a ilaihi sabila. Walaupun orang kita gagah, badan kita sihat, ke mana-mana boleh pergi, tapi nak pergi ke Mekah tak boleh kerana kita tak ada milik yang lebih. Tak masuk dalam manis tata'a ilaihi sabila. Kan? Itu. Lepas tu ada pula di zaman kita ni orang harta lipah, harta lebih dak lebih. Bila siapa masuk dia mikir mai apa, aku ni harta aku lipah dah. Harta aku ni lebih dak lipah mana, aku dak lipah ru saja supaya alat payah ru tak ada manfaat. Baik lipah tu jadi manfaat. Lipah paling buat biru lah bodoh dah. Buat biru tanam mes subur dengan sahabat tu. Aku dak lipah saja dak asal-asal. Lalu tu ada orang mikir, cari orang fakir miskin, cari anak yatim. Patut ada pula sanggup bawa pergi Mekah umrah. Tu satu fikir bagus tu. Bagi orang yang lipah tu bagus tu. Jadi kalau dulu kita dak khianat kot sik, jadi mudah-mudahan hak nilah sudah menampung hak dulu. Kan? Bagus. Ini hasil daripada kita jiwa beragama, suka mendengar ajaran agama. Mudah-mudahan dia main gitu. Nafsu kita berubah dari amarah kepada lawamah, kepada mulhamah, kepada mutmainnah. Mudah-mudahannya supaya berubah badan ni lah. Kan dulu kita muda, kulitnya terik dulu, segak orangnya hero. Bermain sekarang tua ni kan nak hero anak gitu, hebat dah, putih je dah. Gialah. Tak kata kan? Pas putih nak muda berhitam haram pula ada pasal-pasal. Kata orang tak nak fikirlah jalan keluar. Masya-Allah, agama kita dia hajar setiap segi dah. Lepas tu nampaknya jadi masa luar lagi tu. Sikit lagi boleh. Dan katanya ada pun yang lebih daripada qadar memadai itu, maka ada padanya 3 kebinasaan pula. Pertama, sabab yang menyeru dan membawa ia kepada maksiat. Deraka akan Allah. Tu balik orang-orang ada lah jadinya. Yang orang ada ni dia sendiri rasa nak buat apa-apa boleh, bahawa dia ambil orang lain pula dah. Orang susah punya paut dia. Tengok tu. Orang kata mau tak ada tak apalah, menjugi sudah tu aku ya. Jadi Allah perasaan kata boleh buat belaka. Tu terkadang lagu tu lah, kalau lebih dengan tidak ada guna tak kena ke lagu tu jadi tu. Tak ada kata nak ajak budak-budak mu tak boleh ngaji ni, tak apa mungkin ngaji aku sanggup. Pergi ngaji. Tak ada apalah aku sanggup ala qadar kau tu. Ni paut jadi budak kita awak suruh kok karo. Tengok. Itulah perubahan kita, mudah-mudahan kita hidup di akhir zaman ni. Itu sebab tu dia kata tak saya dia kita berlebih-lebih tu. Takut kita tak pandai guna nak tarik lagu tu. Tu kata dia. Yang pertama sebab yang menyeru, mengajak, membawa kepada maksiat deraka ke Allah. Maka ni kerana bahawasanya orang yang kaya itu, ini pada galik kebanyakan agak, dia lebih kuasa atas mengerjakan maksiat, lebih kuasa daripada orang miskin. Yalah dah. Tu. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya, ya. Dan kita orang tak ada, tak kuasa nak buat apa. Dan sabar yang daripada maksiat,
pada ketika kuasa itu lebih suka daripada sabar pada ketika lemah. Gitu dah. Tak ada orang nak makan apa sekarang sabar. Ni masa bagi penuh benar nak sabar ni susah juga dah. Sebab tu disyarat kita suruh puasa tu. Dan bila disyarat puasa makin rata bi orang kaya, orang fakir, dia pakai rasa lah sekali setahun, rasa dengan lapar. Kata ada wajib puasa, kau orang senang tak bertemu dengan lapar soalan gitu deh. Jadi tak pandang kesia belah kau orang. Tak ada rasa timbangnya kau orang. Tak biasa susah. Tapi bila masuk bulan puasa pakai puasa belako kaya pun. Nah, orang susah puasa tak ada apa ya biasa duk susah. Orang kaya suruh puasa ni susah juga. Tapi hikmat bila kita puasa-puasanya mari semati perasaan. Oh gitu mau orang lapar. Oh aku ingat aku lapar. Kan? Ini hikmat. Sebab Allah Taala kata yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dia wajib kita puasa, bukan dia nak menyusahkanmu. Dia kata yuridullahu bikumul yusra. Allah kehendak dengan kamu tu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak kehendak dengan kamu tu susah. Sabit kenapa nak susah? Dalam perjalanan musafir susah, tak puasa tak apa. Kau ganti semula. Kalau uzur tak puasa tak apa, kau kira semula kan? Dia nak menyusah kita kata. Tapi kalau sehat begini puasa lah, tak tak boleh lah, tak ada halnya apa-apa. Ajahmu kan. Allah ni kita tengok di sudut hikmat. Itu kata dia, sahabat dia kata nak sabar apa dia tu daripada maksiat bagi orang kuasa ni lebih susah daripada sabar dari maksiat atau orang yang lemah. Tu jalan. Tu jalan katanya kalau ada hak melebihi tak pandai jaga itu lebih rosak. Apa tengok Tuhan buat contoh. Nabi Sulaiman kemai hebat tu sahabat masa tu dia raja hebat-hebat puan tu raja hebat masa tu. Di Sabak Yaman lah. Nah di Sabak dan surah Sabak dia panggil tu. Raja Balqis tu betina tu. Tapi jangan sakai halal tu. Maka Tuhan beri ke Sulaiman. Kalau tak beri lebih Sulaiman mana dia nak mengenah. Siapa surat Sulaiman tu pun dia bincang lagi tu. Dia cuba agak nak macam mana. Dia tanya hulu balai dia. Surat siapa ke dia. Tapi dia tengok surat tu dia mulai dah. Dia mulai berasa lemah dah. Lemah di mana? Yang juru bawa surat tu siapa? Burung. Burung apa? Burung pelatuk. Dia tengok burung buat surat dia lemah dah. Apabila buka surat pula dah, payah meletak surat pak hidup pak dibucuk ke dengar. Cepat-cepat gambar burung pelatuk. Dia tiba itu kan? Sahabat Sulaiman latih dia untuk buat ita air mata. Tu kan dia sampai siapa bergaduh tengok. Dia bahajat kepada burung pelatuk nak suruh tengok mata air, nak gali orang juru galinya buat jin ni. Tapi dia nak tengok air mata mana tahu. Ke orang tua kan. Tak ingat ada orang pandai nak cari mata air tahu ya gi. Sini. Dengar ke dia ada tu cara-cara dia. Dia pergi dengar situ, pergi dengar sini air mata tahu. Gali boleh sekai tu baik mata. Ayat bijak. Kita bijak, burung pelatuk bijak lagi akal tak ada pun. Sulaiman kata mana pelatuk? Dia dah nak ke air ni, nak ambil wuduk nak apa ni. Tengok pelatuk tak ada. Dia buat sayap burung duk gini kan. Duk tergeduh tu. Tengok. Cerah situ so. Luar. Tu tempat apa tu? Tempat pelatuk dah. Gi ke mana tu? Tak ada dia tahunya gi. Tak ada dia khabarnya pergi cara dia. Pergi ke mana ni tak izin, tak minta izin. Sulaiman hebat tu, tapi dia. Pergi ke mana tak minta izin. Nantilah kelek sak aku nak cemelah cabut bulu jemur panah. Cabut bulu jemur panah nak seksa. Malaikat, ya tak ada malaikat lah. Jok win ada. Hamak buah suwari tu buah siwah tu, buah derah tu. Buah apa? Duk insi ni. Tu dah, terbaik derah tu. Mata dia jauh dia boleh tengok tu.
Dia duduk di pohon sini tapi tengok tu, berkali bandar jalan alik sana yang nampak. Sambil yang nampak cum dia gitu. Nanti highway ke dia. Nah, ada nak makan cumi. Masya Allah, kita tengok makhluk nak fikir gitu. Dia nak dia tengok itu. Burung tu dia tengok. Cum dia gitu. Tak ada nak lari dia pergi. Dia suruh burung tu. Cum. Klik wajah. Tak ada. Tak pergi ke mana? Nanti. Apa Sulaiman hidup bertemu dengan raja duk menyembah matahari. Di Yaman. Peraknya pergi ke Yaman. Kisnya mana? Kis dia pergi temu dengan pelatuk temu saya. Berita temu saya. Nak pergi meta ya. Temu saya kecek-kecek mai mana. Hak ni hajak pergi. Aku raja aku nung tino. Aku Sulaiman ni. Anu raja aku tino sakai aja ni. Aku pergi kena. Tu je pergi dua tu. Tak ada nak minta izin lah. Kalau ni halu tak apa dah lah. Jadi berat hak ni duk cari. Sudah selesai dia tengok upacara je klik nak berita lah. Klik mari. Temu dengan hak ni sani, si wah ni. Nak atas dia. Nanti dulu sabar. Munggi ke mana tak ayak ni. Sulaiman nak marah gini ni. Kau sabar. Nantilah dia nak azabmu. Mungkin tahu ya. Baik aku nak tanya. Ya ada koyok wing dah. Aku salah sungguh aku tak ada ayat tapi nak tanya dia ada kecuali ke tak? Kecuali dah. Kecuali mu tu ayat berita baik boleh terima tak apa. Kalau tak apa dah jalan. Aja klik mengadak Sulaiman cuba kita gambar ke mengadak lagu nak mengadak berala menak saya lah. Allah belah dah. Apa kalau kita kan masuk dengan kepala lutut dah. Ngadak kepala lutut kena masuk gi. Orang salah. Ngaduk gi. Masuk mengadak Sulaiman aja ceritalah dia kita temu satu tempat raja yang hanal sakai puas tapi dia agama dia sembah matahari. Di mana? Di situ. Sulaiman pun tak apalah kalau benar tu aku nak tahu sebenar tak sebenarmu. Aku nak test tengok. Aku nak test tengok sebenar ke tak sebenar kau mana. Tu dia Sulaiman buat surat suruh awak gitu. Tu dia. Nak kata kalau sebenar sungguh tak apalah. Kalau tak sebenar dia akan seksa. Tu yang dia bawa surat gitu. Pasal besar bila surat dia letak siap dah we kerja sendiri. Mu nanti dengar dulu yang syarat lagu mana pas kelak wayang. Hati lagi tapuk surat dia. Siang kita dibucu dia. Tergambar dan nampak cerdik. Ada mana syarat je buka surat je baca. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini dari from Sulaiman. Daripada Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Panak ya surat. Sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim bahawa kamu jangan mengatasi atas aku, mu datang mari keadaannya Islam. Selamat. Bila dia buka surat tu tengok getah. Apa pula dia tengok bawa surat burung bukan biasa ni burung bawa surat ni. Mana kata bukan biasa tu. Raja tu bukan biasa tu. Lalu itulah yang syarat macam mana. Dia tanya hulu bala dia. Hulu bala dia kata kami adalah mempunyai apa dia kekuatan turut bagaimana kerjaan terserah pada tuanku. Tuanku nak perintah buat lawan. Kami ikut saja. Hebat buat dia. Ni duk dengar. Gini kata raja, kita nak buat putusan satu-satu kita kena test dulu. Tutsab dulu, cuba tengok dulu Sulaiman ni raja saja ko naja lagi nabi. Kalau raja saja kita rak lawan. Kalau raja lagi nabi tak ada itu. Ya tengok reti dalam kupu-kupu dia apa. Hanya orang tu hai buka yang lagu tu lah. Duk terkatuk selama kita buka sikit apa dah. Dia masuk angin kau nyelela apa dah. Sampai dulu jak bunga, terbunga. Masuk ni kau tu apa dah tak sauh hana dah. Buka sikit je. Dia pandai tafsir tu. Kalau dia nabi saja kita tak lawan. Kalau dia kalau dia raja saja kita lawan. Kalau dia tu raja lagi nabi Allah tak lawan. Hanya nak test tengok tu.
Jatah macam jatah. Dia makan ambil budak perempuan pakai jadi jatah. Ambil budak-budak jatah dia pakai jadi betina. Suruh Sulaiman becek hak mana betina mana jatah. Hoi, kalau tak wahyu daripada Allah ni kita becek kan. No. Payah budak makan mana jatah mana. Seorang dua boleh kira ni berpuluh-puluh. Suruh Sulaiman becek mana jatah betina. Kalian Nabi sungguh dia becek boleh. Pahak lagi ni mata ni. Mata ni dia korek jadi belok dah. Dia dalam. Lepas tu lubang, sebah dia cucuk betul gigi gitu dah dia. Ni lubang dia belok dalam. Lepas dia pergi suruh Sulaiman cucuk itu baik. Nak cocok lagu mana tu belok balik dalam. Cucuk bening mana? Tapi bijak Sulaiman dia ambil yang kata ambil semut, yang kata ambil tu dia ikat situ. Hak tu masuk lubang tu baik pun. Dah main. Lepas tu dia ada hadiah satu kotak bubuh. Jangan buka lagi sebelum royak. Apakah itu dalam kotak? Tapi Sulaiman dengan wahyu bila royak benda ni buka kena. Tu bila hak ni kelik gi royak, pakai tak lagi dah kita pakai kena mengadak dia dah. Akhir tu jadi isteri Sulaiman. Di kok tu pula. Inilah cerita dan filah tu ada masih kaya tu dah. Itulah. Buruh hak lain. Buruh pelatuk. Ini pelatuk. Jenis pelatuk. Pakai piyah merah ya dah. Main je. Tok piyah merah ni jangan. Hebat tok piyah merah ni. Itu dia. Itulah. Galik lagi dengan cerita lagu ni galik. Itulah untuk jadi tiba nak ayat mana tu? Nak ayat Sulaiman, nabi lagi, rasul lagi, raja lagi. Nanti kenapa dengan bila kena hak dia surat tu patah habis. Nunduk dengan dia. Berimeh tujuan nak berimeh ya. Bukan dia nak guna kebesaran. Pas dia sendiri bila nak makan ambil roti, cari pakai miskin makan sekali. Suka makan dengan sekali. Tengok tu. Kalau nak guna kebesaran ketika ya. Seperti misalnya kali kita kerja kereta ni kar racekan untuk hariwan racekan tau. Hari lain tak boleh tau. Tu. Nak buat untuk pribadi tak boleh. Ini kita boleh tengok. Oh, tu dia. Inilah mana Islam mengajarnya lagu tu lurus dan jujur dalam setiap kerjaan. Jadi gerak geri dia walau guna kekasaran pun kebajikan. Lembut kebajikan. Itulah dia. Allah. Itu contoh untuk jadi pada kita umat. Baiklah. Jadi duk berkecek di sini ni mengenai dengan harta. Jadi kalau kita tak pada ngarai bila guna banyak takut nak heret kita ni pergi ke arah. Tapi kalau kita tu mampu dalam agama tak ada apa banyak mana pun je guna untuk maslahat. Tolong orang susah, tolong orang apa, orang berutuk mari tolong. Kan? Itu. Baiklah. Nampaknya kena singgah di situ dulu tu. Dan yang kedua bahawa menyeru ia kepada bersedak-sedak dengan segala yang harum dan yang halal. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jalan mulut. Dia apabila itlaq kalimah makruh. Bila itlaq dia tangguh tak makruh tansih. Bila itlaq. Kalau murak makruh lain dia kait selalu dah. Makruh karahat tahrim. Gitu. Tapi masalah tu khilaf. Khilaf kata setengah lebih sampai kalau setengah tertengok tengah-tengah orang Arab pun majlis Arab dulu ya. Ya boy pun dia komak dia email. Tu. Sebab dia jadi email lebih afdal. Lepas tu duk khilaf mana afdal imamah
dengan azan. Asal masalah. Orang ni tukar bel tapi tempat kita ni latih suku dah. Muazzin panggil Bilal, tugasnya azan. Ni tugasnya imamah, jadi imam tugas. Tapi dia buat soalan mana afdal jadi azan dengan jadi imam. Kata setengah lebih azan. Sebab apa? Kerana azan ni dia memanggil. Imam ni jadi bawa acara lah, kita kata mudah-mudah dah. Setelah hadir main belakang kat siapa nak bawa acara, mak orang pandai bawa acara. Afdalnya orang pandai lah bawa acaranya. Tapi cara memanggil nak boleh kemari tu, tu hebat tu suara dia pun. Maksud dalam tafsir ayat wa man ahsanu minallahi, apa dia tu? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Setengah ditafsirkan juga muazzin. Siapakah lebih elok perkataan daripada orang yang memanggil berdakwah? Maka masalah man da'a ila Allah, muazzin ke dia panggil tak? Hayya 'alal salah panggil. Hayya 'alal falah panggil. Kadang-kadang orang terlupa. Zuhur dah weh. Sipai manik deru mai sebab dia panggil tu. Agak masalah umum ada juga ad-dallu 'alal khairi kaman kafa'ilihi atau kama qala. Orang yang menunjuk jalan orang jadi baik supaya dia buat sendiri dah. Tu banyak terkelebihan. Jadi mana orang jadi muazzin lebih. Lepas tu orang soal, "Apakah Nabi tak pernah bayar?" Nabi pernah bayar tak? Nabi tak pernah. Apa? Hak dia pipih hak lebih utama lagi. Nasbah Nabi tu. Kerana sebab kita agak mana muazzin terlebih. Lepas tu bagaimana kalau hipung? Jadi imam pun lebih, azan pun lebih. Azan pun dia, imam pun dia, qomat pun dia. Kata setengah makruh tadi. Tapi kata setengah itu lebih. Itu dia. Ada juga tengah walasah lagi tu dah. Imam pergi dulu bel. Pada sebentar kita tengok. Nama ke bila tak imam bel. Sudah bel pun nanti pakai air. Tak imam qomat. Lepas tu mana tak imam? Ya qomat sudah. Dia pergi. Oh, dia belakang. Lepas dah qomat baru mari. Tak balanya qomat dengan speaker tak apa. Tak ada. Itulah. Baik. Seorang Islam dia semayang baik itu semayang dengan hukum syarak. Ya. Kau dia hukum syarak. Tapi dia tua umur 80-90. Namanya umurnya semayang bukan molek dah. Tempat nak tanya dia. Semayang kalau supah dia kaya tu. Oh, masya-Allah. Dek. Ya kita nak hundur tak boleh dah kan? Dah umur 80 nak hundur 60 ke mana dah. Rupa pun nak hundur muda kelik lagi dah. Pas buat juga kau dah mampu ke panggil. Bagaimana soalannya ngah je dak buat dulu. Ya, sebab ada waris siapa buat apa ni sesuatu di dalam musafir dan juga orang berlaku jatuh sakit. Maka amalan dia dalam sakit, amal dia dalam sapi, supaya dia duduk dalam keadaan segar. Sebab apa? Sebab dia tak sampai uzur dia dah buat semua. Bila uzur pun dia buat tak tinggal, maka dia boleh pahala falahum ajrun ghairu mamnun. Itu dia. Pahala dia tu boleh supaya dalam segar. Sekiranya takbir semaya dulu lama tu, semaya tidak ada dua syarat. Macam semaya itu tidak ada dua syarat. Tahu dia tidak ada syarat semaya itu. Dia tua semaya ada asing kalau ada. Dah tu kalau semaya tak ada dua syarat ya tak sah dia mula, tapi tak boleh jadi duk semaya gitu mu Allah. Tapi tak buat masalah saja tu. Tak boleh jadi semaya yang tak ada rukun syarat. Tu dia. Baik.
Ko ni surat soalan bab saka yang pelik sikit ni cara tulis dia tu. Nanti nak baca turut tulis adakah cucu boleh terima ni dia tulis warisan ni kalau turut sungguh dia kelima Arab dengan sa waris dengan sa. Walaupun kita kecek bunyi sing lah kita kecek ni. Waris dengan sa. Adakah cucu boleh terima waris, terima warisan ya tulis gitu. Nenek pada telika waktu semula. Jika ibu bapa sudah meninggal, ni belik dah ni, belik. Dia nak ke mana? Adakah cucu boleh terima warisan nenek? Tak apa lagi faham situ. Jika ibu bapa sudah meninggal, ibu bapa siapa? Ni kaya belik ke tu. Ataupun warisan itu kembali pada bapa saudara, tidak turun pada cucu. Ya belik kata. Dia kena buat upa nanti lagu ni ke dak. Seorang mati meninggal cucunya. Faham dah tu? Mana si mati dia kena sebah waris kena sebah ngasih mati semua. Tak boleh hukum hak lain. Seorang mati meninggal cucunya. Nyonya seorang mati. Bermaknanya orang mati kena tok kiri dia ataupun tok wei dia. Lepas tu dia kata jika ibu bapa sudah meninggal. Ibu bapa mana? Kalau ibu dia kena dengan anak. Ibu bapa dia sebah dengan anak. Jadi belik tu. Mana masa berlaku si mati tu kita ketebuhlah. Orang mati tu buat tu Khalid masalan dia buat nama supaya nak misal mudah. Nama si Khalid si mati tu. Seorang mati meninggal cucunya. Tu nyonya kelak-kelak pada seorang mati arti dia cucu Khalid. Ni Khalid mati dia tinggal cucunya. Tak ada kira kalau ada bapa yang kena kata gini. Kalau kata hak dia mana seorang mati meninggal anaknya dan cucunya. Cucu tak boleh makan. Ada anak ada tu pun kena tengok anak pula. Kena tafsir pula. Kalau anak lelaki ada, cucu pakai kerak tak boleh langsung di dinding. Bila seorang mati meninggal cucunya, berartinya anak si mati sudah tidak ada, mati dulu dah. Masa Khalid ni mati ni anak dia tak ada dulu, dah mati dulu. Baik dia seorang mati meninggal cucunya. Cukup. Pas nak tanyanya, cucu boleh ke tak saka? Kena tengok pula cucu tu. Cucu dia dua, tali mai ke mana? Mai ke tali ke mai anak lelaki ke, mai tali ke anak perempuan. Katakanlah si Khalid saat ni tu. Si Khalid tu punya dua orang anak. Kita nak kira belum kira mati dia, kita belum mati orang salah. Si Khalid tu punya dua orang anak. Seorang lelaki nama Zaid, seorang lagi nama Zainab. Anak Khalid belaka lah tu. Kemudian Khalid apa nama anak si Khalid? Zaid bini, boleh beberapa orang anak. Si Zainab anak Khalid tu pun bersuami, boleh beberapa orang anak. Jadi bila nak tanya anak-anak Zainab dengan Khalid panggil apa? Kenangan nak panggil apa? Khalid punya dua orang anak. Satu anak lelaki namanya Zaid. Seorang anak perempuan nama Zainab. Dua beradik lah Zaid dengan Zainab. Anak Khalid tu lah. Kemudian Zaid beristeri boleh beberapa orang anak. Tak kira sama ada lelaki pun. Zainab anak Khalid tu pun bersuami, boleh anak sama ada lelaki perempuan. Nak tanya dia tak ada kena mati lagi, dia kira nak tahu kena mana. Anak si Zaid dengan anak si Zainab dengan Khalid kena mana? Cucu lan. Cucu si Khalid. Sekiranya kalau Khalid mati tu Zaid masih ada, Zainab masih ada, kahwin anak-anak Zaid kan tak boleh makan saka. Kerana anak dah. Ni dah katakanlah Zaid yang mati dulu pada Khalid. Zainab pun mati. Maka sekarang Khalid dengan kahwin cucu lah.
Mana kawan anak, mak anak tak ada, dah anak mati dulu. Anak hamba 2 orang je. Zaid seorang, Zainab seorang, mati kedua dah. Lepas tu duduk dengan kawan cucu ni. Tu. Sudah tu masa Khalid tu matilah. Seorang mati meninggal beberapa cucunya. Tu rupanya tak nak wajak pak mati dah pak ana pula. Kan senang ke tahu cara-cara. Seorang mati meninggal beberapa cucunya. Mana? Anak Zaid tu cucu Khalid, anak Zainab pun cucu Khalid. Lepas tu nak tanya kata cucu boleh terima ke tak? Kena tafsil. Cucu hak bertali kok Zainab tak boleh makan pesaka. Dia panggil apa? Dia ngaji Qur'an. Zawil arham. Sebab kalau anak Zainab nak berkahwin, si Khalid boleh jadi wali tak? Tak boleh. Tak itu kan? Sebab cucu tali ke anak tina dia, wali nak ikut menatu je kok nung nah. Nampak? Kalau bab wali nikah, si Khalid tak boleh jadi wali nikah cucu hak tali ke Zainab tu. Dia tak boleh jadi wali. Bila bab pesaka, tak boleh hakam pesaka. Ada pun anak si Zaid, cucu juga hak ni boleh hakam pesaka. Sebab dia bertali kot jatuh, tali kot Zaid. Nampak? Kalau anak Zaid tu nak berkahwin puan, wali duduk di Khalid tu lah, neneknya wali tu. Baik. Tu dia jawabnya. Kalau tanya cucu boleh hakam pesaka, seorang mati meninggal cucu boleh hakam pesaka ke tak? Kena jaga situ dulu. Cucu bertali ke anak jatuh ke, cucu bertali ke anak tina. Kalau tu cucu bertali ke anak jatuh, ya boleh hakam pesaka. Jika tidak ada anak yang mendinikan, boleh hakam pesaka. Boleh cara mana? Tengok. Kalau cucu tu perempuan, kalau seorang nisfu, kalau berbila 2 ke atas, 2 suluh dia panggil. Tapi kalau cucu tu lelaki, habis adanya anak boleh ke dia. Asabah. Kalau cucu perempuan ada, lelaki pun ada, dia panggil li ta'sib li zakari mithlu hadzil unsayain. Tu bab muraduk hak Islam. Tengok masya-Allah. Supo. Tu dia. Asakab tali kot lelaki. Mana tok saat ni tu? Sama ada tok ki, tok nye. Kira dah. Lepas tu saya tali ke anak jatuh dia tu. Tu. Itu anak jatuh mati dia tak dilatung kai. Koyo sampai Kok anak jatuh mati mana? Kalau balik mati ya kan ya. Anak loge. Anak yang balik mati ada itu ada anak anak jadi itu nak balik kan. Kalau orang kayak gitu mati. Zainab. Jatuh kok, jatuh bakal dua. Jatuh kedua. Kalau jatuh kedua cucu tak boleh ya anak jatuh tu. Nak jatuh yang mendinihkan cucu tak boleh makan pesaka bila ada anak lelaki. Kalau anak perempuan 2, 3 anak perempuan saja. Tapi ada cucu ke anak jatuh seorang, anak jatuh dia mati dulu tinggal cucu. Kalau hak ni orang yang mati tinggal 2 orang anak perempuan ataupun 3 lagi. Dia makan saka tak habis. Dia 2 suluh lagi boleh ke cucu. Kalau cucu jatuh, dia tali ke anak jatuh. Dalam tu. Hak ni Abang Malak Munasabah juga, dia kata di tempat permainan tadika. Sekolah tadika. Ni huruf musal lah ni dah. Taman. Didikan. Kanak-kanak. Dia dah pasal-pasal. Dia dah kasih dari mana kan? Tiga Quran, kaf, ha, ya, ain, sad.
Gapokah tak tahu tu. Wallahu a'lamu bimuradil tu. Nah, ni tak apalah kita buat bagi tarekah dia tu. Tadika. Taman didikan kanak-kanak. Kemudian di tempat permainan tadika ada daripada pekerjaan menjual, dia tulis bahasa Sia, kupon. Dia tulis gitu. Dengan harga 10 kop. Kupon ni gapo? Kena arti bahasa kita betul-betul. Letak imalat lah. Tidak ada hukum tak pecah. Panggil kupon ni gapo dia? Jual kupon. Ya kita kalau mata letak benda gapo dulu. Letak benda gapo? Apa? Jemput teh. Kalau jemput teh ya jual tak boleh jemput teh. Ni kecek bak jual. Ni jual ya kena bila jual ya kena ada rukun jual beli. Ada bai', ada mustari. Ada saman ataupun dengan kata lain dia panggil ada mabe'. Apa dia? Saman harga. Harga kena ada mabe'. Pamabek tu benda-benda yang ada yang terima harga sah jual beli tu. Apa tu tak jual gapo? Jual kupon tu gapo? Apa tu? Jual tiket. Jual nasi. Jual nasi tak apalah. Hati nak bicara dulu tu. Jual nasi. Nasi tak apa. Lepas tu di sampai jual nasi berilah tiket panggil tiket panggil gapo? Bat panggil gilah. Bat tu kalau kiranya dia kerak tu, kalau orang putih panggil kad. Ya tak? Masa orang putih panggil kad. Hak sia panggil bat. Bila campur dua tu jadi hak Arab. Arab kata bataqah. Tak itu kan? Bataqat. Apa itu kerak? Bataqat kerak apa? Bat milen ni, kad milen ni. Baik kata orang Malaysia main kad kenalan. Istilahnya bat peracacung. Bat ngakak kita campur tu biar Arab bataqah. Tu biar lagu tu. Baiklah. Apa cerah dah lah. Jual apa, beli apa? Jual nasi. Sah lalu jual nasi. Tak itu kan? Bercerah dulu. Jadi makna kata hak ni sebagai agak panggil gapo pula nak basic resik. Sebenarnya belinya duit. Tapi resik ni tukang hak tu. Resik ni harga 10. Jadi belinya duit lah tapi bayar mek resik. Mek bet tu, bak tu 10 kop. Beri bak. Bak ni ada harga nilai 10 kop. Tunabat. Cepat tu dah dah. Tu. Bak ni bukan bak kertas cino ni. Kertas surat khabar ni. Waktu baik siap-siap harga nilai 10 kop. Awak duit. 10 kop ambil bak ni. Bak ni boleh ganti duit saat ni. Supaya zaman dulu letak emas tu baik duit. Kerak dua. Kerak tu pergi nombor yang nombor. Dibeli soyak perah nombor dekat sini. Lepas tu sebagai sagu hati. Sagu hati mana? Bila apa buat cincuk kau buat gapo dah panggil sagu hati. Nanti tengok karya tu bik nombor siapa tengok. Nombor dia boleh terima hadiah. Boleh terima hadiah. Pas nak tanya main lagu tu panggil berjudi ke tu? Jawab lu ramai-ramai. Jawab dia. Berjudi ke tak berjudi? Dak dah. Apa dak tak ada rasa. Situ nak iti ramai-ramai. Kalau kita royak sore tu tak ada apa, dia pun tak cerah. Tapi dah kita naik dia tak tahu. Dia kata tahu ulah ke ramai-ramai. Dia kata tahu kulit dak lah. Nak makan kita pun tahu kata-kata boleh pakai royak makan. Ni dak pak makan tahu kulit. Jadi dia. Dia sore hanya nak iti ramai-ramai kata, bukan judi, judi apa taruh. Judi ni petaruhan.
Maka berjudi ada hak halal, ada hak haram. Kebanyakan haram lah. Hak judi hak halal macam mana? Judi hak halal berlomba kuda, berlomba panah. Siapa tangan betul? Boleh. Taruh boleh. Tapi dia kena ada muhallil. Bertanding berapa orang? Bertanding 5 orang. Kena ada yang kena sebagai muhallil. Orang turun taruh 5. 100 orang. 500. Benar siapa? Boleh. Muhallil seorang kena ada. Orang ni menghalalkan. Muhallil panah dia benar. Dia boleh. Ni motor dia lagu tu awak siapa tak puas hati dak. Lepas tu tani pula dia ni turun hak landak pula. Nak pelak tali banyak kali dak utang tu bah. Tujuan nak betul tangan panah. Kan ini masalah bab mana. Tu belum kuda. Bab tu kena belum kuda. Belum 3 orang. Tu bertaruh 2 orang. Hak ni sebagai muhallil. Lama-lama benih hak ni boleh ke dia habis 10,000 seorang. Lama 3 orang. Benih hak muhallil boleh ke dia. Apa tu? Lama semula pula, esok semula pula. Hak ni pula turun, hak ni tak turun. Nak jadi ada muhallil gitu. Itu dia panggil Cina buta. Dia ada muhallil. Tak ada muhallil tak boleh judi haram. Tapi mainan tertentu pula. Nanti orang nak kata berjudi ialah pertaruh. Ini bukan pertaruh. Masagu hati. Itu keramaian di musim-musim raya syarak membenarkan. Itu. Masya Allah. Masa kita dah sikit dalam. Nanti nak pilih tengok surat. Kalau ada hak panak-panak ditambah hak tu. Kalau hak panjang kena semula dah lah. Dia tak ni gini hak ni daripada perempuan kau berkali-kali lah. Dia kata saya ketiadaan suami. Supaya liko semula janda. Panak mana ni kau tengok usul dulu surat. Saya ni ketiadaan suami makna janda. Setengah tak faham janda sebut bujang. Tapi lorak bujang ni kalau pergi ikut Malik, ikut sana dia tak panggil bujang. Orang yang dia kalau orang tidak ada suami yang belum bini dia panggil bujang. Orang tak bini lagi dia panggil bujang. Bila tanya masih bujang? Masih bujang? Oi, aku tak ada bini lagi jawab. Dia tak faham bahasa. Kita pasal kita sini kalau bujang tu mana bini dah bercerai, lelaki dah bercerai tu kita sini bujang dah itu kan. Memang sana dak bujang tu dia belum berkahwin. Dia belum kahwin masih bujang dia panggil. Bila berkahwin cerai barulah janda. Baiklah. Jadi saya ketiadaan suami janda katanya. Bolehkah saya datang ke majlis ini? Maksud majlis ini majlis pengajian lah. Nak pakai bedak, nak pakai lecu. Nak pakai bedak, nak pakai lecu. Tak apa pakai bedak, pakai lecu, pakai apa. Asalkan tutup. Tak salah. Tu dia. Tu pakai bedak lecu. Apakah nak pakai luar dalam? Ada apa? Saya pakai bayar luar tak nampak. Tak salah dah itu kan. Tu dia betulnya. Tu dia. Lepas tu dan bawa apa itu ini. Tu deh. Bawa ni tak nanti kebuja janda. Ada suami pun kita nak keluar pada rumah syarat tidak menggalakkan bagi kita perempuan. Jadi klik pada hukum asalnya syarat kita cemuru. Kita tak pasal cemuru tapi syarat dulu cemuru ke kita. La ahada aw yaru minallah dalam hadis. Tidak ada seorang pun lebih cemuru daripada Allah. Kita tak pandai cemuru ni kita tapi syarat cemuru. Artinya buku pakai bawah tu kalau boleh tu kita elakkanlah pakai-pakai di rumah. Tu tak nanti kita kata janda tak janda lah tu. Tu dia. Apa rasanya dengan masa kita tu cukup dulu. Dan seperti biasa kita akan sambung. Pengajian kita duk jalan urik mari ni siapa setahun dah kan ni kau tak apa ni.
Tak lagi. Bulan Muharram. Oh gitu. Lepas raya tu dah. Tak ingat kita ni. Tak khabar. Puasa Fatullah dah. Bulan Muharram lagi dah. Cukuplah untuk kali ini. Seperti biasa kita akan datang pula kalau tidak ada keuzuran apa-apa, sambung seperti biasa. Untuk hari ini cukup dulu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ni baru siapa? Iaitu dia meminta Al-Fatihah Qul huwallahu sedikit kepada Yusra kali ni. Kau nama apa Kalau Yusra perempuan tapi tengok bin ni lelaki. Yusri. Baca kalau Yusra perempuan. Yusri bin Syafi'i lah. Nak tulis malah Syafi'i dengan shin fa'iyya cukup. Syafi'i pakai Syafi'in. Allah, kita tak kenal nama Allah. Orang kampung mana ni weh? Kampung Bidar dia tulis sini. Kampung Bidar Teluk Sumar ke Teluk Sumi? Sungguh dah tahu sungguh. Teluk Sumar ke Teluk Sumi? Mana? Teluk Sumar tapi panggil Teluk Sumi Imalah. Kalau orang ke hulu lagu tu buah petai gitu. Kita panggil buah petai, buah petai. Teluk Sumar, Teluk Sumi. Tak apalah. Yusri bin Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على روح يسري ابن الشافعي كانت اجتماعنا بسببه وتلون القرآن العظيم من أجله. اللهم اجعل القرآن له في قلبه ربيعا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا والحجار ومن الجنة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب